Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, so hari ni saya nak share satu tutorial macam mana saya boleh create logo syarikat ataupun gambar lah. Okay, so sebab saya tengok ramai terapis dia ada masalah nak create logo, idea apa semua kan. So kita akan menggunakan AI dan AI ni saya rasa dah lama lah kot, tapi saya baru je jumpa. So kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan Grok. Grok, G-R-O-K, Grok. Okay, so nama dia Grok lah. Okay, nama dia Grok. So boleh tengok G-R-O-K AI ni So install dulu dekat Play Store ke dekat App Store ke, install Grok. Lepas tu sign in. Okay, lepas tu baru kita akan boleh guna. So dekat Grok ni dia ada satu feature. Okay, nanti kalau anda baru sign in, anda akan masuk dekat sini kan, anda kena tukar kepada tabs Imagine ni. Pada tabs Imagine ni, so baru anda boleh create logo. Okay, so saya akan sediakan satu prompt. Okay, sorry, sekejap saya akan sediakan satu prompt. Sekejap saya dah banyak kali saya test ni. Okay, contohlah kita ambil yang ni nanti saya boleh tukar lah nama ke, boleh tukar nama kedai kan. So tekan dekat sini, pergi kat Grok, type to Imagine. Okay, tekan send. So yang bestnya, bila logo kita dah siap, dia bukan satu saja tau, dia akan banyak bagi kita variasi. Nampak tak? Dia banyak bagi kita variasi-variasi yang bolehlah kita gunakan. Macam ni boleh untuk buku kan, ini boleh untuk buku. So yang ini macam atas apa, ada macam tu sikit kan. So dia yang penting prompt tu kita kena betul dulu. Prompt tu kena cantik. Okay, tak best, saya cari lain. Tadi saya jumpa kat mana yang ni kot. Saya cuba yang ni. Okay, saya cuba yang ni. Okay, sekejap. Alright. Ni biasa je lah, macam duit shilling pula Okay, tak cantik. Mana saya jumpa itu hari Saya dah jumpa yang satu cantik. Sekejap, saya lupa dah. Sekejap, atas kot. Banyak ni saya prompt ni kita tanya je. Kita tanya saja dekat ChatGPT lah. Kan tanya saja, tapi nanti saya akan share jugalah. Macam biasalah, saya akan sharekan prompt tu. Okay, so tengok yang ni. Okay tak? Yang ni boleh lah, better lah better lah, cantik sikit. Dia kemas macam tu, macam hari raya pula Okay, tapi tulisan dia cantik, timbul kan. Dan dia ada banyak bagi variasi. Itu yang paling dahsyat. Banyak bagi variasi lah. Kita bukan nak satu je kan, kalau boleh kita nak banyak. Macam ni kan, banyak variasi yang kita boleh pakai. Yang macam ni, ni macam name card kan. So dia ada banyak bagi kita variasi-variasi yang mana kita boleh pilih terus. Okay, itu tadi saya ada buat. Okay, kita ambil yang nombor 2 ni. Nanti saya share semua ni. Saya share, tuan-tuan dengan puan-puan boleh tukar je lah nama kan. Tukar nama, tukar idea sikit kan. Mungkin tak nak pakai bunga kelopak ke, nak pakai gambar tangan ke, nak pakai gambar cup bekam ke kan. Boleh. Ni tak cantik, tak suka. Yang ni. Okay, saya cuba yang ni. Alright. Okay, cuba yang ni. Boleh lah. Ini nampak macam mewah sikit. Nampak macam mewah lah logo dia. Tapi boleh lah buat create banyak idea yang kita boleh create. Tapi saya buat itu tadi, saya buat gambar terapis kan. Okay, sekejap. Saya cari. Okay, sekejap, mana saya cari. Yang ni kot. Saya cuba Yang ni saya buat untuk Martin. Saya cuba. Okay. Alright. Okay, tengok sekejap. Dia macam blend. Dia macam blend dengan words tu kan. So itulah macam ni. Cantik lah dia buat. Okey lah. Dan yang paling best dia, kita boleh jadikan dia video tau. Contoh kita pilih ni kan. So kita save lah dulu. Kita save, dia dah save kan. Bila dah save, okey lah. Tapi kita boleh make a video. Kita buat custom sikit lah. Make logo alive, contoh kan. Contoh buat logo tu jadi hidup. So dia boleh lah terus generate tengah nampak tak dalam proses tu. 13, 14, 18, 20, 23 kan. So dia tengah dalam proses tu. Tunggu lah sekejap. Kita boleh, dia ada bagi pilihan ni, speech, spicy, fun, normal. So saya pilih yang, saya pilih custom lah. Saya nak make a logo alive. Maksudnya saya nak biarkan logo tu macam hidup.
Oh. Oh, nampak. Macam itulah. Itulah konsep dia. Okay, yang ni suara. Yang ni suara. Kita boleh macam, bukan suara lah, dia macam lagu lagu. Tapi lambat pula. Okay. Tapi lebih kurang macam tu lah. Ini yang asalnya. Gitu. Okay. So boleh lah buat. Kalau dia bagi ni, dia bagi yang dia punya ni fun. Apa tak? Saya pun tak tahu fun apa kan. So dia mungkin logo tu seronok ke apa kan. Tapi ni saya buat dia make a logo alive. Nampak logo tu bergerak-gerak macam tu. Gitu. Sekejap saya tunggu je habiskan yang ni, lepas tu kita tamatkan lah. So untuk prom nanti, prom ni sebenarnya cuba je apa-apa prom pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah pun. Macam tu terus hidup gitu lah kisah dia So dia yang bagus dia boleh jadikan logo tu, kita boleh buat jadikan dia video. Banyak orang, ni smart juga ni. Smart juga kan, smart juga. So kita boleh lah tukar-tukar. Ni kita minta je idea, kita boleh je tanya ChatGPT kan. Define this prompt kan, to make a mockup ni dia macam apa mockup prefer to make a mockup at billboard contoh kan, highway contoh kan. So ni saya pakai ChatGPT, saya pakai GPT assistant. So dia punya prompt tu dia kemas sikit lah. Okay. So copy, cuba kita try lagi sekali. Tak boleh, padam semua. Sekejap. Padam. Okey, padam. Okey, kita paste. Kita try, tengok jadi apa. Gitu. Macam tu lah nanti kalau saya dah popular kan. So nampak nampak dekat billboard macam ni macam tu lah. Okay. So boleh cuba nanti. Boleh share dalam group, tengok jadi apa. InsyaAllah saya akan sharekan prom-prom dekat bawah ni. Anda boleh lah cuba tukar nama lah, jangan pakai nama sama. Tukar, ni Islamic sikit. Islamic sikit kan. Boleh lah cuba-cuba tukar, masukkan kan. Kita kena sentiasa kreatif. Alright, thank you semua.